Guli, kalau kereta bunyi itu apa sebab Okey, biasa kita cakap you check itu lower arm, okey, dia punya boost dulu. Okey. You mari tengok. So ini lower arm. Oh, ni lower arm. Ya, biasa ini boost kan. Dia lama-lama pun akan jadi rosak lah. Dekat sini, tengok. Okey. So inilah punca bunyi macam apa? Macam pintu lama betul. kan. Kerana ini rubber kan. Kalau dia sudah hancur, sudah rosak kan. So you bersih dengan bersih maju mesti ada bunyi. Faham tak? So maknanya kalau dah berbunyi tu cepat-cepat tukar lah. Yes, betul. Memang tak boleh repair, memang kena tukar. Ya, tukar. Kerana kalau bukan kan nanti dia efek you punya tayar juga. Oh, kan lagi banyak cost. Kerana dia punya alignment pun akan lari. Faham tak? Kalau biarkan mesti banyak makin tambah masalah. Yes. That's why kereta kalau you nak jaga baik-baik kan, sikit-sikit masalah terus repair saja. Terus pakikan. You jangan tunggu sampai satu ketuk you baru pergi tukar. Nanti saya cakap dengan you cost mesti keluar banyak ni. Oh, itu macam memang kena pinjam malung lah. Yes, betul. Guli, apa benda ni? Injector. Injector? Yes, injector. Okey. So biasa engine kan. Okey, kalau you nak kita cakap kasih itu engine dia ada minyak masuk, semua minyak petrol kan, dia dari ini injector keluar. Oh, ini yang dia akan masukkan minyak tu. Okey, faham. Kerana petrol dia tolong dia settle, habis dia kasih semprokan minyak petrol kan masuk you engine. Inilah dia. Besar ni lower arm kan? Ya betul. Lori punya, tengok. Besar. Lori punya besarnya. Saya rasa foreman yang repair lori punya kan, dia mesti ada muscle punya. Confirm ya. Tengok semua besar-besar. Oh yo. Ini kalau bawa bergaduh ni. You jangan gaduh dengan mechanical yang repair lori. Nanti dia satu pan saja you bang habis. Jom. Guli, you punya kereta you tukar exhaust lah. Exhaust ni ada colour sikit. Exhaust you buruk dah. Ada. You tahu ini apa piping tak? Apa dia? Ini titanium lah. Main-main lah. Oh, ini titanium? Ini biasa kan. Horsepower besar ya. Dia ada dua exhaust pipe dia boleh tukar macam ni.